Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah tak kita cakap macam ni? Aku solat nanti. Nak siapkan kerja dulu. Meeting ni penting sangat. Customer tengah ramai. Nanti dah balik rumah baru aku solat. Hakikatnya, bukan kita tak mahu solat. Tetapi kita rasa selalu kerja lebih mendesak daripada panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalannya, kalau Allah bagi kita rezeki, kenapa kita sanggup tangguhkan perintah Allah semata-mata untuk kita mencari rezeki? Hari ini, saya nak mengajak diri saya dan semua yang menonton supaya kita kembali meletakkan solat di tempat yang paling utama dalam kehidupan kita. Saudari, ramai orang takut kehilangan pelanggan. Ramai pula orang takut akan peluang. Dan ramai juga orang yang takut akan bonus. Tetapi kita jarang dengar orang takut akan kehilangan keberkatan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Taha ayat 132 yang bermaksud, dan perintahkanlah keluargamu mendirikan solat serta bersabarlah dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, bahkan kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Sadaqallahul Azim. Ayat ini sangat jelas bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak meminta kita mencari rezeki sehingga melupakan solat. Sebaliknya, Allah Subhanahu Wa Taala menjamin bahawa dialah sang pemberi rezeki. Kerja hanyalah asbab, tapi yang memberi hasil adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah mahu bagi kita rezeki, tak ada siapa yang boleh menghalangnya. Bila kita bermuhasabah, ada 3 sebab utama. Pertama, kita rasa kerja lebih penting daripada solat. Kedua, kita fikir kalau berhenti 5 atau 10 minit, kita akan rugi. Ketiga, kita lupa bahawa umur kita tidak dijamin sehingga waktu solat berikutnya. Saudara dan saudari, ramai orang meninggal dunia ketika bekerja. Ada yang meninggal ketika memandu. Ada yang meninggal ketika sedang berniaga. Jadi siapa tahu bila ajal akan tiba. Jadi, mengapa kita mahu mengambil risiko melengah-lengahkan kewajipan yang paling besar selepas mengucap 2 kalimah syahadah? Saudara dan saudari, ada sedikit kisah yang mungkin kita boleh ambil iktibar dan pengajaran daripadanya. Bayangkan seorang peniaga, kedainya penuh dengan pelanggan. Ketika azan zuhur berkumandang, dia menutup kedai sebentar untuk solat berjamaah. Ada orang berkata, "Hey, tak rugi ke?" Dia menjawab, "Saya tak pernah rugi kerana memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas bertahun-tahun dia berniaga, Allah melimpahkan keberkatan. Mungkin keuntungan tidak datang dalam satu hari, tetapi Allah memberi dia kesihatan. Allah memberi dia keluarga yang baik. Allah memberi pelanggan yang setia. Allah memberi ketenangan. Inilah rezeki yang paling besar. Kerana rezeki bukan hanya pada wang. Rezeki itu adalah masa, kesihatan, ilmu, keluarga dan hati yang tenang." Saudara dan saudari, ada beberapa tips yang boleh kita cuba untuk kita menjaga solat walaupun dalam keadaan kita sibuk. Bagaimana? Baik, yang pertama, apabila masuknya waktu solat, kita berhenti sebentar. 5 hingga ke 10 minit tidak akan memiskinkan kita. Kedua, pasang peringatan azan pada telefon. Ketiga, kita cari surau yang paling dekat dengan tempat kerja. Kalau contoh dekat tempat kerja ada surau, pun lagi bagus. Yang keempat, jadikan solat sebagai rehat yang menenangkan jiwa. Kelima, sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala
supaya dikurniakan istiqamah. Percayalah, orang yang menjaga solat akan dipermudahkan urusannya. Mungkin bukan serta-merta, tetapi Allah tidak pernah memungkiri janjinya. Sahabat-sahabat semua, ada sedikit peringatan yang mungkin kita boleh ambil juga sebagai iktibar. Saudaraku, kerja akan habis, projek akan selesai, gaji akan digunakan, pangkat juga akan kita tinggalkan. Tetapi solat itulah yang akan menemani kita di dalam kubur. Apabila kita berdiri di hadapan Allah nanti, Allah tidak bertanya dahulu berapa banyak jualan kita. Allah tidak bertanya dulu berapa ramai pelanggan kita. Perkara yang pertama yang akan dihisap adalah solat. Maka jika baik solat kita, maka baiklah amalan yang lain. Jadi sahabat-sahabat sekalian, mulai pada hari ini, mari kita buat satu janji. Walau sibuk mana sekalipun, walau banyak mana pelanggan sekalipun, walau sebesar mana projek sekalipun, jangan tangguh solat kerana kita kerja. Kerana kerja mencari rezeki, tetapi solat yang membawa keberkatan akan rezeki kita. Semoga Allah menjadikan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang sentiasa menjaga solat tepat pada waktunya, mengurniakan rezeki yang halal, melimpah dengan keberkatan, serta mengakhiri kehidupan kita dalam husnul khatimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jadi, sekiranya video ini memberikan manfaat, sila like, share dan komen. Serta jangan lupa kongsikan kepada keluarga dan sahabat-sahabat kita. Semoga setiap perkongsian menjadi saham pahala yang berterusan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.